Johor Bahru ni weekend ni penuh Singaporean. Hamai sini murah 3 kali ganda. Mana nak dapat makan ketam, makan seafood. So bila depa buat RTS ni. RTS ni macam LRT ya, senang cerita kan. So dari Johor boleh pergi sana. So bila aku pergi sembang dengan orang Johor yang duduk Singapura 40 tahun, depa kata benda ni sebenarnya akan benefit lagi orang Singapura. Sebab apa? Sebab orang Singapura, rumah yang dia duduk, apartment yang dia duduk, dia akan let out for rent. Dia akan bagi orang sewa, dia akan duduk kat Johor Bahru. Dia belilah apartment setengah juta pun tak apa. Duit dia berapa je. Dia boleh dapat lagi selesa, lagi besar property dia punya. Kat sana pun boleh generate cash income. Kalau depa let go apartment kat Singapura, satu apartment tu boleh generate rental 3,000 Sing dollar. Dalam berapa? 9,000, 10,000 ringgit. Sini ada cash cow, duk support hang duduk kat Singapura, hang commute. Sedap lah. Sebab RTS hang pun tahu LRT murah, cepat. Duduk kat train 1 kilometer, berapa minit. So depa sanggup ulang alik naik RTS yang akan datang. Eventually Johor Bahru itu akan jadi tempat Singapura. Barang akan jadi makin mahal, sewa akan jadi makin mahal dekat Johor Bahru, makanan pun makin mahal, cost of living berkali-kali ganda dari Kuala Lumpur. Sebab spillover effect Singapura tu.